Hello guys, Assalamualaikum. Dan sekarang ni kita akan main game Pilot Training Flight Simulator PTFS. So jom kita main. So sekarang ni kita akan main kat Greater Rockford. Orange je lah. Kita pergi kat International. Okay, sekarang ni kita pergi, kita naik kapal terbang Kita bawa kapal terbang. Guys, kita tak sabar nak main kapal terbang. Jom kita mulakan dengan bismillah. Bismillah. Kita nak kapal terbang apa Kita pilih ni lah. Pilih banyak betul. Sikit je. Kita nak pilih mana? Kita pilih Qatar lah. Okay, sekarang ni kita akan main game ni. So kita tak sabar lah. Oh, ini dia game ni. So jom kita try. Kita buka enjin dulu, kita reverse, kita pasang jalan. So game ni sebenarnya best untuk orang FG yang suka main kapal terbang lah. Benda game ni sesuai. Sebab korang boleh pilih kapal terbang tanpa menggunakan duit. Dia tak ada duit pun. So best lah korang tak guna duit. Tapi ada setting ni. Ni TC radio, airport charge, failer ni dia ada tu lah. Apa nama dia? Kena. Tengok ni. Tengok dia belasap. Korang boleh reset. So sekarang ni kita akan terbangkan pergi kat sini. Sana lah ujung sana. Kita bawa laju lah. Sebab kita nak makan mas juga lah. Pergi. Kenapa kat sini je? Sini je lah. Weh, aku tak pandai bawa kapal terbang ni. Wow, laju sangat ni. Dah ni. Macam laju je macam tadi je. Dah, aku rasa dah kot. Dah. Okey, kita dah break. Okey, jom kita try. Kita pasang flap dulu. 1, 2, 3. Yes. Kita bawa laju. Kita turunkan flap. Dah terbang. So sekarang ni senang je terbang. Okay. Sekarang ni kita akan pergi ke mana? Pergi ke Greater Rockford lah. Kita pergi ke Greater Rockford. So jangan risau lah. Dia ada autopilot. Ni Greater Rockford. Greater Rockford. Okay, sebenarnya jauh lah Greater Rockford ni. Tak apa, kita try ni. Tak salah cuba. Okay, ini kat bawah ni, kalau airport ni. Asal kita turun? Weh, walaupun tak ada jump scare kat dalam ni, tapi takutlah nak jatuh benda ni.
Oh, sebab kita lupa pasang autopilot. Okay dah. Kita dah pasang autopilot. Sekarang ni kita wow, tengok cantik asap warna hitam. Mana asap tu? Ha ni. Ha tengok tu asap cantik warna hitam. Widih, rosak lah. Ni. Tengok asap ni. Cantik apa? Ni nose ni apa? Oh. Okey, sekarang ni turun flat. Okey, sekarang ni kita ada dekat 500 kaki. 500 feet. So RP item dia ada apa? Flare gun, martial stick, medical bag, military parachute, passport, suitcase, trolley. Trolley buat apa? Kita pasang flare gun ni. Mana flare gun? Oh, ini dalam ni guys. Macam ni dalam dia. Oh, cantik juga lah. Oh, ini belakang ni. Nak tengok belakang ni. Widih, cantik. Tengok tu. Widih. Atas. Widih. Okey ni. Okey ni guys. So, sekarang ni kita dah nak sampai Crater of Fort dah guys. Tengok ni. Yes. Finally, dah sampai. Aku rasa kena gunung tu lah. Pergi sini lah. Takut kena gunung tu. Takut kena bangunan tu juga. Kita naik atas. 600, 700 je lah. Crater of Fort kan ada. Banyak kan terbang ni. Kat situ kot. Okay. Kita akan landing kat sana. Tak tahu lagi tu Crater of Fort ni. Sekejap. Oh betul lah. Ini Crater of Fort. Kita slowkan ni dulu. Kita pasang flaps. Sebab kita nak landing guys. Kita nak landing. Kita nak landing ni. Kita tak pandai sangat landing ni sebenarnya. Tapi kita try. Tak salah cuba. Okay. Kita akan landing kat sini kot. Mungkin lah. Dan kita nak pusing ni. Macam mana nak pusing ni? Pusing je lah macam biasa kan. Okay, kita pusing kat sini. Weh. Guys. Macam tak sampai je. Kita terbang ke situ je lah. Kita slow kan. Kita pasang ni. Kita brake. Dan kita pasang gear down. Harap menjadilah landing kita ni. 100. 50, Alamak. 40, 30, 20, 10. Weh, dah turun dah. Bro. Aku ingatkan belum turun lagi. Dah lah. Tak kisahlah. Okay, lepas ni kita akan bawa jet pula. Kita akan bawa jet. Sekarang ni kita akan bawa jet. So, kita nak parking mana ni? Parking sini lah. Dah. Tengok cantik. Dah lah kita pasang. Ada flare gun. Flare gun ni untuk apa? Small airliner.
Airliner lah. Sibuk lah. Kita akan mode military, kita akan pasang B2 ni. Guys, ini dia. Wow. Dah. Loi, jatuh Dah lah, jom kita naik. Bismillah. Oh, lupa pasang enjin memang lah. Dah lah, kita terbang terus. Guys. Q. Dari aku. Cuba rendahkan. Jadi apa kalau kita rendahkan? Wow, rasa takut. Lah, dah turun. No. Tak apalah. Guys, dah tenggelam lah. Ni option dia one enough. Ini true lah. Sebab infinite fuel, guys, ni pun ada. So kalau korang malas nak isi minyak jauh-jauh kan, korang pasang ni je. Korang pasang ni je. Then take speed ni. Korang, kalau korang nak tahu speed korang tekan ni. Kalau korang nak hujan juga, aku pasang ni. True. Grafik. Kita pasang normal sebab biasalah ini laptop. Kalau korang guna handphone, kita tekan low ni. Always day. Ni selalu siang. Selalu siang. Kalau kau tekan true, selalu siang. Kalau kau tekan false, dia akan malam, pagi. Gitu. So sekarang itu sajalah daripada kita orang. Dia ada tutorial juga. Ini tutorial dia. Jangan risau, ada phone dengan tablet juga. So ni ada kredit dia. Okay. Selamat tinggal dah. Assalamualaikum dan bye. Jumpa lagi video masa akan datang.